Zaman sekarang ni nak dapat info, berita terkini, isu semasa terkini sangat-sangat mudah dan sangat-sangat cepat. Dan ada segelintir di kalangan kita yang mudah sangat menilai dan menghakimi sesuatu isu semasa tu, dan mudah sangat untuk komen, terutamanya perkara-perkara negatif terhadap sesuatu itu, tanpa mengetahui pucuk pangkal isu tersebut dan tanpa mengetahui suatu perkara itu dengan mendalam. Just nasihat untuk kita bersama, kadang-kadang janganlah kita cepat sangat menghakimi dan menilai sesuatu isu-isu semasa yang kita tengok dekat social media ni, sebab kita belum tentu lagi tak diuji dengan perkara-perkara yang sama, dan sudah tentulah kita pun sebenarnya belum tentu lagi selamat dihakimi oleh Maha Menghakimi. Hopefully kita boleh sama-sama improve diri kita ke arah yang lebih baik. Okay? Ingat guys, stay positive, stay active.